Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Welcome back to channel Apa Huna Buat. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa follow nak di TikTok. Huna doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Let's go. Apa Huna Buat. Pagi-pagi first order dah dapat express. Sidai kebun teh. Hantar City Plaza. Jom kita gerak pergi City Plaza. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, hari tu nak buat video pasal Food Panda. Dah tak macam dulu kan. Grab pun sama geng. Dah tak macam dulu. Shift macam-macam perubahan untuk shift. Sebelum ni kalau kita terlupa jalan ke apa, tak ada masalah sangat lah. Ada juga kena ban tak dapat ambil jadual tu. Tapi sekarang ni dia dah siap kira dah. Dia dah ada tulis kita dah miss berapa kali. Kalau cukup 4 kali miss jadual, confirm kena ban. So berapa date yang dia bagi tu lah, dia akan bagi date tu. Selama date tu kita tak boleh ambil shift lah. Kalau dia kata 20 hari bulan, 20 hari bulan tu tak boleh ambil shift. Tapi untuk 2 hari lepas tu dah boleh ambil lah. Dia macam gitulah. Dia bukan ban sampai seminggu lah. Kiranya dah ada benda berubah lah. Dah tak macam dulu lah. So kalau siapa yang memang main shift tu, kalau rasa memang tak boleh nak jalan, jangan ambil langsung. Dia dah tak boleh dah. Kita nak cengkelat celah mana pun dah tak boleh dah tu shift tu. Dia memang tahu kita tak jalan. Dia memang akan remark kita sebagai offline bila kita dalam shift tapi tak jalan. Cuma sekarang ni tengah dalam dilema risau-merisau lah. Takut shift tebur masuk JB. Dekat Klang Valley dah masuk tapi diorang cakap bukan semua area. Certain area je. Kalau ikutkan shift tebur tu dah masuk dah. Johor tu dia dah masuk dah. Johor baru dia tak datang lah. Sekarang majoriti lah, kebanyakan lah. Lebih ramai yang main. Dia macam balance kot. Ya juga nak kata majoriti semua main shift. Tak juga nak kata semua main open pun tak juga. Dia macam balance kot. Sama ramai. Yang main shift dengan main open sama ramai. Ada juga yang dia shift main, open pun dia main juga. Separuh-separuh. Pagi dia open, peak hour dia shift. Macam tu. Malah nak main open. Tengoklah selagi boleh capai target dalam main shift, nak akan terus dalam main shift sepenuhnya. Memang sekarang dah kembali shift sepenuhnya lah. Dah tak main open lah. Kenapa dah tua dah. Tak boleh nak ikutkan sangat. Main open tu dah tua. Yalah yang muda-muda main open ni, yang tua-tua ni main shift je lah. Janji dapat kerja target sendiri tu. Okey dah. Kereta ni. Bukan dia tak nampak. Kita dah nak dekat. Tapi dia tetap nak keluar juga. Dia bernasib baik hari ni. Mula tak tekan phone kat dia. Tak tahu kenapa berat pula dia tiba jari ni. Selalu hengan jari ni tak tekan phone. Tukar kejap sini, kejap sana. Renovate. Okay. Alright. Kat sini pening sikit. Hari tu dari sana parking sini. Lepas tu tak bagi sini kena parking sana. Hari ni kena parking sini balik.
Panggil abang tu yang tak tahan tu. Heish. Tak pakai sweater pun ni. Nampak tudungnya. Oh, dipanggil abang juga. Abang lah. Tingkat berapa ni? Tingkat 19. Nak Atika? Okay, sama-sama. Okay. Siap. Ada order lain dah ni. Tak gayanya tak masuk lagi order ni. Tak tahu nak pusing mana. Okay, isi minyak dululah. Apa hal kita isi minyak dulu? Okay, tengah tak ada ni. 8 hari bulan. Lagi orang nak cuti Christmas ni orang jimat-jimat kat ni. Nak malas nak cocok-cocok IC. Tak apalah, jalan sikit pergi kaunter. Malas cocok IC, nanti cepat rosak. Kita singgu atau settle dia senang. Pam 3 RM5. Okay, ngam. Okay, sama-sama. Dah. Terus diisi. Order, mana order ni? Order di mana tengah tu? Tak ada line pula tu. Nanti dia detect Una dalam shift offline. Dah buka Tashengo sekejap je. Buka Tashengo kejap, terus apps Grab tu jadi kuning. Korang rindu tak isi minyak membuak-buak? Sekarang ni tak ada lah isi minyak membuak-buak dah. Memang tak masuk order ni. 9.44. Slow naik bandar kot. Masak ya geng. Ingatkan nak pusing laki kan cek order. Sangkut lagi Jus ke Ponte. Tapi dekat app tu cakap order ready. Harap betul lah ready ni. Hantar order date ni. Bandar. Yelah kat bandar. Dekat WSP sana. Ni dia cakap ready, nak parking lah betul-betul depan dia. Tak parking bawah pokok. 1, 2 air. Kita tengok benar tak order ready ni. Untuk nombor 197. Betul.
Okey, jomlah hantar ke sana. Holiday Inn Express. Holiday Inn Express and Suits. Let's go. Hantar order. Okay, Alhamdulillah dah sampai. Dah hantar mesej kat semua ni. Cakap tunggu kat lobby. Tak tahulah dia tunggu ke tidak. Sebabnya dia tak baca pun mesej. Dia tak buka pun. No answer. No answer. 被遮拦了，不要求。前面有遮拦就走进去。Lupa pula ambil benda ni. Dek, untuk gas letak kat mana? Okey. Terima kasih. Okey, reses pun dah hantar. Tinggal dia sebab dah bayar. Kalau tak bayar lagi tadi masalah. Okey kan, nak settle lagi 2 order ni. Bateri pula tak mencukupi. Apa, next video nanti nak bawa korang jalan lebih sikit bawa power bank. Terima kasih kan dah tonton video santai-santai Grab je ni. InsyaAllah jumpa lagi next video. Nak doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dimudahkan urusan setiap hari. Assalamualaikum dan bye-bye.